Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni saya nak tunjukkan sedikit kepada anda basic integration dan juga setup yang anda perlu buat untuk make sure template yang anda install nanti ianya berfungsi dengan baik. Baik, so anda pergi dekat dashboard anda, lepas tu dekat bahagian bawah ni, pergi ke bahagian workspace setting dulu. Okay, so workspace setting ni saya nak anda tukarkan time zone kepada Kuala Lumpur. And then default theme ini pula anda pergi kepada ice cream supaya nanti paparan dekat dalam chatbot tu dia sama je macam saya punya yang saya tunjukkan dekat dalam video lah. Okay, video-video akan datang nanti. So dekat bahagian members ni anda boleh add another members dan boleh pilih lah role mana yang anda nak, admin, members, live chat supervisor ataupun live chat agent. Ni nanti saya akan explain dengan lebih detail. Alright, so dan yang lain ni tak perlu nak usik lagi. Kemudian dekat bahagian integration, okay, kalau dalam video yang lepas saya dah tunjukkan macam mana kita nak integrate dengan Google Sheet. So kita dah integratekan dia, which is very good. So sekarang kita pergi ke bahagian Gmail pula. Kita integrate pula dengan Gmail. Okay, so Gmail pun sama juga, sama je. Kita just klik sahaja, dia akan terus direct integration. Jadi kalau anda nak senang, make sure anda punya Google account anda kena sign in terus, senang supaya dia boleh terus klik dan tak payah kita nak login banyak-banyak kali dah bila kita buka tu. So lepas tu kita pergi ke bahagian atas semula. Yang ini adalah untuk OpenAI. So macam mana kita nak integratekan OpenAI? So kita kena dapatkan API key dia dahulu. Untuk API key kita kena pergi kepada platform.openai.com. Okay, platform.openai.com. So kena register dahulu. Kalau tak register, kena register dulu. Follow je dia punya ni, just register. Kemudian lepas anda dah register, anda pergi ke bahagian dashboard API key. Okay, API key, and then anda boleh createkan lah API key anda. So contoh kat sini kita nak buat demo 10%. Contohnya, kemudian create secret key. Lepas itu, kita kopikan saja yang ini, kemudian kita masukkan dekat dalam ini. And then, klik pada button save. So, OpenAI ni akan ada satu video yang lebih detail. Saya akan berikan kepada anda selepas ini. Alright? And then, selepas anda dah integratekan ketiga-tiga ni, barulah anda boleh download template. Jangan download template dahulu sebelum anda buat integration yang ini. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera.